Ada ni. Record lah. Okay, dah live lah. Dia auto record Dr. Tunggu orang masuk dulu. Dah live Dr. Yang suka-suka tadi. Relax je. Rasa kita tak sedap Macam lagi. kita tak nampak. Tak nampak. Sekejap saya mute. Cuba boleh. Hello. Okay, test lah. Cakap sikit. Assalamualaikum apa? Test. Assalamualaikum. Test. Test. 1, 2, 3. Boleh dengar ke Cubaan saya? suara. Cubaan suara 1, 2, 3. Okay, dah. Unmute. Dah ambil tu. Dengar ke? Dah mute baik. Sekejap mungkin dia lambat sikit. Oh,
Dia macam kita cakap lagi 1 minit baru orang keluar. Delay sikit lah. Masya Allah. Okay. Cuba cakap sekali. Sekejap. Testing. 1, 2, 3. Testing suara. Testing suara. Suara doktor? Testing. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oral kanser mulut cegah sebelum parah. Okay, dah ada suara. Okay. Oral kanser mulut. Kita untuk oral kanser. Okay. Kanser mulut. Okay. Okay. Suara okay Dah ni. Dah habis dah. Suara tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton walaupun di mana anda berada. Saya Dr. Fariha, moderator anda untuk forum kita hari ini, kanser mulut cegah sebelum parah. Baiklah, bersama saya hari ini kita ada pakar daripada Hospital Kuala Lumpur, Dr. Ahmad Anas bin Ahmad Asmadi. Jadinya saya nak kenalkan sedikitlah latar belakang Dr. Ahmad Anas. Baiklah, Dr. Ahmad Anas untuk lebih mesti kita kenali sebagai Dr. Anas, merupakan graduan daripada Jordan yang kemudian menyambung kepakaran beliau di Universiti Malaya. Jadinya hari ini kita nak berkongsi sedikit dengan para penonton mengenai kanser mulut dan macam mana kesan kanser mulut pada kehidupan seharian kita lah doktor. Tapi sebelum tu saya tanya doktor, apa khabar hari ni? Alhamdulillah baik, sihat, sudah makan semua. Sudah makan semua Okay. Baiklah, untuk mengetahui penonton, kanser mulut merupakan satu ketumbuhan tidak normal yang berlaku di dalam rongga mulut lah. Contohnya kawasan seperti pipi, bibir, lantai mulut, lidah, langit dan sekitar kawasan sekitarnya lah. Baiklah, dan berdasarkan World Health Organization ada dianggarkan bahawa kanser mulut merupakan kanser ke-13 paling terap di dunia. Juga saya ingin kongsikanlah sedikit statistik untuk semua. Pada 2019, kadar kelangsungan hidup kanser jenis mulut adalah sebanyak 40.9%. Perangkaan tersebut bermaksud kira-kira 60% daripada pesakit akan maut dalam tempoh 5 tahun setelah penyakit dikesan. Dan pada pasal yang sama juga, Pertubuhan Kesihatan Dunia menganggarkan seramai 22 daripada 100,000 orang berhadapan dengan risiko kanser mulut dan lelaki lebih cenderung mengalaminya. Macam mana doktor? Betul ke? Betul ke? Baiklah, saya tak nak buang masa. Kita sama-sama tanyakan soalan-soalan yang menjadi keraguan ataupun yang mana-mana ramai nak tanya tapi tak tahu nak salurkan kepada siapa. Jadinya para penonton, kalau ada soalan atau apa-apa boleh letak dan type di phone anda dan kita akan bacakan soalan itu lah untuk kita minta pakar kita untuk jawab soalan kita hari ini. Jadinya terus kepada soalan pertama, boleh ke doktor kongsikan kepada kita lah interaksi doktor mengenai kanser mulut dalam kalangan masyarakat kita hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua penonton-penonton kita di FB Live. Terima kasih kepada Fariha kerana sudi menjemput jabatan bedah mulut untuk berkongsi mengenai kanser mulut pada masyarakat kita ya. Jadi kanser mulut apa itu? Kita perlu tahu definisi dulu lah. Kanser, apa itu kanser? Jadi kanser ini of course bahasa mudahnya adalah parah lah, senang Tapi kalau dalam saintifik ni adalah apabila sel dalam badan kita, seperti yang kita tahu sel dalam badan kita ada trilion depends on individu of course, tapi apabila satu sel sahaja dia mengalami masalah dan dia bercambah atau berkembang ataupun membiak secara abnormal, tidak normal, dan akhirnya ia boleh menjadi kanser ataupun parah daripada satu single sel yang telah rosak, akhirnya dia boleh menjadi kanser. Okey, jadi mulut seperti yang moderator kita Dr. Fariha bagi tahu tadi adalah mulut start daripada kawasan bibir, bibir atas, bibir bawah, kemudian kita ada gusi, kita ada pipi bahagian dalam, kita ada lidah, lelangit, lantai mulut, belakang gigi geraham. So ini kita panggil kawasan mulut. So kanser mulut itu dia definisi dia seperti itulah. Okay. Jadi kanser ini of course kanser boleh berlaku di mana-mana lah. Anywhere dekat badan kita, boleh jadi di paru-paru, boleh jadi di usus, hati, kanser mata pun ada, tekak,
hidung, mulut. So kita salah satulah. And secara umumnya, of course yang tadi seperti Dr. Faria ada bagi tahu, kanser mulut ni bukanlah top 10 seperti kanser paru-paru, kanser usus, itu adalah top 10 lah. So kanser mulut ni bukan termasuk top 10, tapi kita kena berhati-hati, ambil langkah untuk prevention, untuk elak daripada mendapat kanser mulut. Jadi untuk global, jadi untuk Malaysia pun kita tak termasuk top 10 lah. Maknanya kanser mulut bukanlah top 10 di Malaysia. Tapi untuk kanser mulut yang paling kerap berlaku adalah lidah. Lidah. Dia antara dua. Depends on negara. Macam contoh India lebih banyak kepada bahagian di dalam pipi. Tapi kalau kita di Malaysia, lidah lagi tinggi lah. So lidah lebih daripada separuh, 60%. Banyaknya adalah kanser lidah. Dan masyarakat yang biasanya mendapat kanser mulut ni daripada kajian yang telah dilakukan adalah masyarakat India, and then pribumi Sabah Sarawak lah yang antara yang tinggi mendapat kanser mulut. Kalau doktor daripada situ, cuma lah saya nak tanya lah, memang kita tahu dia bara semua tu, tapi macam mana kita nak kenal pasti tanda-tanda kanser mulut tu? Okey. So tanda-tanda kanser mulut adalah bila anda mendapat ulcer ataupun luka dekat mana-mana bahagian mulut. Dan luka ini biasanya pada awalnya tidak sakit. Jadi itulah kadang-kadang sakit ni adalah tanda badan kita bagi tahu yang perlu pergi jumpa doktor. Tapi untuk kanser dia lain, dia tak sakit. Untuk awal-awal tu dia tak sakit. Dan kemudian kalau dia sudah lebih daripada 2 minggu, ini tanda-tanda, antara tanda-tanda kanser. Kemudian bila anda sudah ada ulcer ataupun luka di mulut lebih 2 minggu, memang perlu pergi jumpa dentist ataupun doktor untuk cek bahagian mulut. Kemudian anda akan boleh mendapati selain luka, ulcer tadi, benjolan ataupun kita panggil lam lah, ketulan, benjolan, ada permukaan mana-mana bahagian mulut yang tidak rata, and then dia ada perubahan warna. Ini antara punca-punca dia. And then secara umumnya penyakit pesakit yang mungkin sudah mendapat kanser ni, dia start untuk hilang berat badan, kurang selera, nampak pun kurus, itu antara tanda-tanda lain. Kemudian ada bila dah kanser tu dah semakin besar, advanced, mungkin akan start rasa sakit. Tadi awal-awal tak rasa sakit. Bila advanced stage tu mungkin akan start rasa sakit. Itu baru. Dan itu baru kebanyakan masyarakat kita akan datang, dan ketika itu barah atau kanser itu sudah besar, involve banyak kawasan. So jadi that's why prevention ni dengan cara self examination ataupun cek mulut sendiri ni, itu adalah langkah-langkah untuk mengelakkan daripada terjadinya kanser, atau kanser ni dah ke advanced stage lah. Dia dah pergi kepada advanced stage. So kita kena selalu buat self check-up, cek mulut kita sendiri. Betul, saya suka point doktor lah cakap pasal mouth self examination ni lah. Sebenarnya dengan bulan kesedaran kanser mulut ni, memang rata-rata klinik pergikan semuanya mempromosikan 6 step, maksudnya 6 cara untuk kita periksa mulut sendiri. So kalau anda para penonton yang tertanya-tanya, sebenarnya sangat mudah, boleh je kita cari di Google, cari periksa mulut, tengok mulut dan rasa-rasa. Kalau ada benda yang luar dari kebiasaan, jangan takut, jangan biar, terus datanglah ke klinik pergikan untuk kita periksa sama ada tanda tu normal ke ataupun abnormal lah. Kemudian doktor, macam doktor cakap tadi lah, ulcer ni macam dah normal lah, bukannya nak cakap lebih 2 minggu je. Kadang ada patient datang sikit-sikit ulcer, macam mana dia nak tahu betul ke tak ulcer tu memang itu ulcer yang betul menyebabkan kanser tu doktor? So ulcer ada pelbagai jenis lah, luka ulcer ada pelbagai jenis. Dan macam kita bagi tahu tadi,
Kalau sakit tu biasanya, kalau ada sakit tu biasanya dia ulcer yang biasa lah, yang mungkin disebabkan tergigit ataupun mungkin sebab panas, thermal, makan benda pedas ataupun makan panas, terlalu panas, itu pun boleh menyebabkan ulcer. Okay? And then boleh juga disebabkan kekurangan nutrisi ataupun kekurangan certain komponen dalam darah. Okay? Itu pun boleh menyebabkan ulcer. Tapi untuk kanser ulcer yang potential untuk ni kanser, dia adalah ulcer yang melebihi 2 minggu, itu satu. Okay. Lepas tu kita akan rasa di sekeliling ulcer tu ada macam benjolan ataupun ketulan yang keras. Okay. So ini adalah antara tanda-tanda lah ulcer tu ulcer yang bahaya. Kalau dari segi saiz lah macam mana? Saiz dia biasanya depends lah. Dia ada yang lah. Kalau boleh kita nak temui ulcer tu yang berbahaya tu dalam waktu dia saiz kecil lah, less than 2 cm. Ini yang paling tinggi survival rate ataupun dia punya prognosis lah. Peringkat awal lagi. Maksudnya peringkat awal kanser ni kita kalau boleh, kalau orang yang ada kanser tu kita boleh nak jumpa macam ni, stage 1. Stage 1, oh betul tu. Mungkin ramai antara penonton kita tiba-tiba sedar rasa ada ulcer ke apa, jangan biar terus datanglah. Sebab kadang-kadang kita rasa ulcer tu benda biasa kan. Lagi-lagi kalau dia sudah melebihi 2 minggu datang. Okay, mari bersama saya nak kongsikan sedikit jugalah faktor-faktor risiko penyumbang kepada kanser mulut lah. Antara faktor risiko penyumbang kanser mulut yang kita kena pasti adalah pertama, mengunyah sirih pinang sebanyak 59.8%, kemudian merokok iaitu 36.10% dan pengambilan alkohol. Juga antara tanda-tanda lain kita boleh lihat juga pemakanan yang tidak sihat serta pendedahan kepada sinaran matahari yang mengandungi radiasi UV yang boleh menembusi kulit bibir. Dan kajian National Health Mobility Survey NHMS pada tahun 2015 melaporkan sebanyak 22.8% populasi Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas adalah merupakan merokok. Dan kita tahu merokok ni merupakan salah satu faktor lah penyumbang kepada kanser mulut. Jadi doktor, soalan saya doktor, dalam kalangan pesakit kita sendirilah melalui doktor tengok pesakit kanser mulut ni lah, daripada history, latar belakang yang doktor dapatkan, apakah sebenarnya faktor yang doktor dapat lebih cenderung lah yang penyumbang terbesar kepada kanser mulut ni? Yang lebih kerap dapat tengok. Yes, jadi betul tadi risiko-risiko yang tinggi yang berbahaya untuk mendapat kanser mulut ini tadi seperti yang Dr. Fairah sudah sebutkan. Pertamanya adalah tobacco ataupun smoking cigarette, okey, rokok lah. And then kita ada daun sirih, daun pinang, okey, ini dan juga alkohol. Tapi yang sering saya dapati sakit yang ada kanser mulut ini adalah biasanya mereka akan merokok dan kemudian alkohol lah. Kita ada contoh rokok yang kita dapati memang rakyat Malaysia memang antara yang selalu merokok yang paling tinggi lah. Perlu berhati-hati sekarang bukan je rokok, kita kata vaping lebih selamat macam tu doktor. E-cigarette ni pun betul, kajian kata ini dia punya kandungan toksik lebih rendah. Tapi walaupun dia punya risiko rendah tapi dia bukan bebas risiko. Betul. Jadi ada kesan lain lah. E-cigarette ni masih baru lagi. Kajian-kajian pun yang sekarang dah ada pun ada menunjukkan dia boleh menyebabkan damage to the DNA lah. Maksudnya kod genetik dalam sel tu pun boleh terganggu, boleh mencacatkan DNA, kod genetik dalam sel. Tapi because dia masih baru lagi, jadi masih banyak lagi kajian perlu dijalankan untuk lihat sama ada e-cigarette ataupun vape lah tu pun ada direct cause to the cancer mulut. Tapi untuk rokok konvensional, cigarette, tobacco ni dah memang direct link untuk cancer lah. Okay. Penonton kat luar sana jangan merokok ya. Itu yang kita nak cuba sampaikan. Syarikat besar tobacco ni dia cari alternatif. Dia pergi ke sana pula e-cigarette. Kononnya ini lebih rendah, toksik, alternatif. Betul-betul. Sebenarnya kesannya sama berat.
Betul tu doktor. Okey doktor, kalau saya nak tanya lah, sekiranya seseorang itu berkemungkinan menghidapi kanser mulut lah katakan, apakah tadi kita dah bincang pasal tanda, sekarang kalau simptom-simptom yang patient selalu komplain yang doktor dengar atau dapat daripada pesakit sendiri, macam mana pula doktor? Okey, biasanya macam kita bagi tahu tadi, yang early stage cancer ni biasanya patient dia tak tahulah, kecuali kalau dia tengah gosok gigi ke apa ke, tengok check mulut dia tiba-tiba nampak ulcer, ini dia mungkin akan datang lah, mungkin lah ada orang yang dia pun buat tak tahu juga. Tapi biasanya bila dia datang tu, contoh dah sakit tadi, advanced stage dia dah sakit, lepas tu dia dah ada macam tak selesa dalam mulut, mungkin disebabkan ketulan baru dia nak datang. Ada sampai ganggu kehidupan dia tu, kehidupan seharian baru dia nak datang lah. And then bergantung juga kalau kanser tu berdekatan dengan gigi, mungkin dia kata, kenapa gigi saya goyang? Baru macam risau lah kan? Baru risau. Itu kalau orang risau dia datang, ada orang yang tak kisah, dia pergi cabut sendiri, lepas tu dia pun biar je. Tak pergi cek kenapa tiba-tiba goyang, mesti ada sebab kan, gigi tiba-tiba goyang walaupun tak ada sakit. Kalau macam tu doktor, sebab adakah sebab dia tu sebabkan kesedaran dia masih kurang dalam masyarakat kita, ataupun sebenarnya dia tahu tapi macam rasa dia okey, tak nak buat lagi, tak nak cakap lagi kan? Ya, saya rasa kesedaran di kalangan masyarakat kita masih kurang lah. Jadi kebanyakan mereka ni masih menunggu kalau teramat-amat sakit. Kalau sakit biasa pun mungkin mereka akan makan ubat sakit. Lepas tu mungkin letak apa-apa tradisional punya. Tak minyak angin, minyak cakap apa pula kan. Segala jenis tradisional punya ni lah, ubat untuk kurangkan sakit. Tapi sebenarnya kalau lebih baiknya kalau kita pergi cek lah kepada doktor. Betul. Kepada yang lebih arif. Sebab takut ada benda lain lah. Kan doktor, nak pemeriksaan kita pergi cek hanya perlu dapatkan appointment di MySejahtera. Sangat mudah, just check out untuk kesedaran hati anda sendirilah, nak pastikan tak ada apa-apa perkara yang lebih berat yang menanti sekali kita biarkan. Dan pentingnya pihak kami ialah untuk menyediakan para penonton bagaimana pentingnya kanser mulut ni, dan kita kena pastilah tanda-tanda. Kalau di Kuala Lumpur kan doktor, betul tu kalau saya cakap komuniti yang paling terdedah risiko kanser mulut ni, komuniti orang asli ataupun lain bagi doktor? Okey, untuk orang asli sendiri di Lipis ni, saya belum dapati ada kajian spesifik lah untuk itu. Dan kita sekarang ni tengah merangka plan untuk buat kajian terhadap inilah daerah Lipis dan Pahang secara umum. Okey. Jadi kalau untuk di Malaysia sendiri, macam kita dah tahu, masyarakat India yang paling tinggi lah untuk mendapat kanser mulut, kerana dia punya culture lah, dia makan daun pinang, sirih semua, okay. And then orang Chinese pun dan Malay lah. Chinese because of alcohol, and then Malay because of kebanyakan yang rokok lah. Okay. Semua faktor memainkan peranan lah. Jadi tapi untuk di pribumi, masyarakat pribumi Sabah Sarawak juga dapat ketinggian, kita panggil antara yang tertinggi lah untuk dapat kanser mulut, because seingat saya dulu di Sarawak, mereka sering mengamalkan langkau. Langkau ni lebih tinggi lah, lebih toksik lah kandungannya daripada arak-arak biasa ni. Jadi mereka memang sana memang banyak kanser dan berbagai jenis, kebanyakan sudah advanced stage. Sangat bahayalah kalau kita tengok kan. Jadinya penting untuk sakit-sakit sedar. Itulah sebabnya hari ini kita bincangkan tajuk ni untuk cegah sebelum parah. Jadi jangan kita biarkan dia menjadi barah baru kita nak cegah. Kita kena cegah daripada akar umbinya lah dari awal. Baiklah doktor, saya nak kongsikan sedikit fakta lah. Penemuan saringan yang kita jalankan di klinik-klinik kegigian pada tahun 2017 menunjukkan 50% kanser mulut kita kena pasti pada tahap keempat, di mana sudah agak beratlah, sudah tahap akhir. Dan meskipun tahap kesedaran penduduk Malaysia kita agak average lah dalam 69% lah berdasarkan kawasan semula. Jadi soalan saya doktor, kalau doktor boleh kongsikan sedikit, apakah jenis rawatan mengikut tahap kanser tersebut? Okey, jadi rawatan kanser mulut, spesifik untuk kanser mulut, rawatan yang
pertama adalah pembedahan. Okay, kita ada 3 lah jenis rawatan. Pembedahan, radioterapi, okay, current dan juga kemoterapi, ubat kemo lah. Okay. Jadi untuk kanser mulut, the still mainstay treatment adalah surgery. Okay. Tapi pembedahan juga dia bergantung kepada stage kanser tu. Kalau stage 1 dan 2 ini ada prognosis ataupun yang baik lah, prognosis yang baik, kesembuhan yang elok dan baik. Tapi kalau later stage, advanced stage, stage 3 dan 4, dia punya ratus untuk baik tu mungkin sudah jatuh, lebih 50% jatuh. So, yes. Jadi kanser ni dia kalau sudah merebak ke tempat lain, ini yang menyebabkan dia punya prognosis akan kurang lah. Jadi untuk kanser mulut, that's why kita nak kalau boleh nak cegah lah. Tapi kalau dah ada pun kita nak detect awal. Kerana kalau stage 1, stage 2, kita ada higher chance, 80% to 90% kita boleh sembuh total. Jadi kalau advanced stage, dah tinggal less than 50% kita punya prognosis ataupun status kesembuhan. Okay. Jadi kalau boleh pergi check lah every once a year, check ke dentist. Yes. Baik, terima kasih doktor. Sama-sama itu saya nak minta penonton yang ada soalan, jangan lupa selitkan soalan anda sebab nanti kita nak ke akhir bahagian segmen kita hari ni, kita nak sampaikanlah soalan supaya kita boleh tanya sekiranya ada masalah dan sebagainya. Saya tambah sikit lagi perawatan pembedahan. Okay, yang first pembedahan. So kalau stage 1, stage 2 memang pembedahan dahulu. Okay, tapi kalau kita dapati dalam sampel yang kita hantar ada tinggal sedikit, okay, dan maknanya kena sambung radioterapi lah. Okay, ada juga campuran darilah pembedahan dan radioterapi, ada juga campuran pembedahan, radioterapi dan kemoterapi. Okay, tapi kalau biasanya advanced stage, stage 4 stage 4 yang dah tak boleh buat pembedahan. Pembedahan ni menyebabkan risiko yang besar kepada diri dia. Diri pesakit, dan pesakit pun kalau dia tak mahu buat pembedahan, then kita akan onkologis lah. Pakar kanser akan mungkin bagi option buat radioterapi, kemoterapi untuk kecilkan kanser ataupun bagi kurang sakit ke, ataupun kurang merebak ke tempat lain. Hanya kurangkan untuk maintain quality of life macam tu. Dan berat kalau kita tengok dia dah sampai stage 4 ni, jadi jangan tunggu. Selalu periksa sangat mudah, hari-hari kita tengok depan cermin, kita boleh tengok di sini, kita rasa ada benda yang berbeza atau tidak. Okay, saya nak tanyalah doktor. Pada usually kalau pada doktor yang datang kat doktor ni kebanyakan dah stage berapa? Memang sebab yang datang ni kebanyakan of course yang latest stage ataupun advanced stage, sebab macam yang kita beritahu tadi lah, yang advanced stage baru patient akan, baru pesakit akan start rasa sakit, baru mereka akan rasa tak selesa sebab ketulan tu dah makin besar, baru mereka rasa gigi bergoyang sebab ialah dah merebak ke tempat lain. Okay, so bila di tahap itu baru mereka nak datang klinik, masa tu dah advanced stage lah. Of course advanced stage masih boleh buat surgery, stage 3 ataupun stage 4 yang mungkin belum terlalu besar, boleh buat surgery, tapi surgery dia pun besar. Major. Berjam-jam major surgery, and then akan bila surgery dah besar, of course fungsi mulut akan terganggu lah. Fungsi seperti percakapan, fungsi seperti swallowing, telan, makan, kunyah semua, so akan terganggu lah. Jadi kalau boleh kita nak jumpa dia masa kecil lah. Supaya fungsi tak terganggu banyak. Kita nak cuba bantu. Yes, dan peratus kesembuhan tu tinggi. Betul. Sangat penting. Jadi selalu saya akan jumpa, memang di mana-mana kita akan jumpa advanced stage. Dan dalam National Cancer Registry pun yang dikeluarkan KKM pun, memang kalau kita tengok peratus advanced stage ni lagi tinggi lah. Maksudnya stage 3 dengan stage 4 lagi tinggi. So maksudnya orang yang datang klinik tu biasanya dah stage 3, stage 4. Betul. Yang stage 1, stage 2 peratus rendah je dalam kita punya cancer registry. Orang yang tinggi ramai stage 3, tak tahu stage 4. Mereka bila datang tu memang dah advanced stage.
Macam tu ke doktor? Kalau kadar relapse pula macam mana doktor? Masa dah kembali tu kanser tu walaupun dah buat perubahan meja sebagainya. Ya. Jadi kita kan manusia, kita hanya boleh buat yang terbaik sajalah. Okey. Berdasarkan fakta-fakta saintifik punya kajian, kajian saintifik. So of course doktor akan buat terbaik untuk buat surgery secara menyeluruh, and then kemudian campur dengan radioterapi. Memang kita doktor akan membincanglah rawatan yang terbaik, tapi of course ada kemungkinan risiko kecil untuk dia jadi balik, betul? And then ataupun dia dah past 5 years tapi dia datang pula kanser baru, pun ada juga. Kanser lain kanser lain pula, ataupun kanser mulut juga tapi di tempat lain pun boleh juga. Okay? Jadi apa yang boleh kita buat adalah memang elakkan risiko-risiko tadi, risiko-risiko bahaya untuk mendapat kanser mulut tadi lah. Rokok, sigaret, pinang. Ini semua perlu risiko yang berbahaya yang dah beratus kajian dah dibuat, memang ada penyebab kesan buruk terhadap mulut lah, boleh menjadi kanser mulut. Okay? Seperti yang kita tahu kan doktor, kanser ni macam nak sebut macam barang satu karya sangat berat. Dia menjadi titik hitam lah kalau orang patient kan, kalau tiba-tiba terima berita stage 3 susah nak buat rawatan. Kalau doktor tengok sini macam mana penerimaan dalam kalangan keluarga tu doktor? Ya, itu satu perkara juga bila kebanyakan keluarga memang akan terkejut. Tapi kita sebagai warga kesihatan perlu tenangkan mereka, berikan maklumat-maklumat yang mereka perlu tahu untuk menjaga untuk menjaga pesakit yang mengidap kanser, bagi mereka moral support. And then kita juga, kerajaan juga ada bagi beberapa bantuan yang kita boleh tolong untuk mohonkan. Yes, ada. Kalau tak mampu lah, kalau tak mampu ataupun perlukan wang tambahan pun kita boleh bantu juga. Dia jangan takut jangan takut dengan kos sampai kita biarkan diri kita terdedah pada bahaya dengan sangat lama. Datang saja, kita akan cuba bantu di pihak kami, warga kesihatan akan sentiasa bantu pesakit sebanyak mana kami boleh. Yang penting keluarga memang perlu memberikan sokongan moral, sokongan yang baik pada pesakit yang mengidap penyakit kanser. Dan kalau doktor tengok sendiri, kalau impak kanser mulut ni pada pesakit lah macam mana lepas pembedahan, katakan stage 3, stage 4 kan pembedahan besar kan. Impak dia macam doktor kata tadi susah nak bercakap. Yes. Pesakit sendiri macam mana penerimaan? Okey, pesakit biasanya mereka akan sangat kooperatif. Mereka akan terima apa yang doktor, perawat nak cadangkan, lakukan. Dan of course lah, quality of life akan ada perubahan lah. Okay. Kualiti hidup akan ada sedikit perubahan, tapi doktor dengan teknologi yang canggih sekarang, dengan kajian-kajian baru sekarang, so doktor dah minimiskan kekurangan ataupun kerosakan kepada fungsi mulut. Okay. So pembedahan tu akan jadi lebih terancang, okay? And then lebih spesifik. And then selepas pembedahan kita boleh gantikan tulang, contoh tulang rahang kalau kita buang, kita boleh gantikan dengan tulang kaki. So sekarang sudah canggih lah. So memang doktor sekarang standard dia menggantikan apa yang hilang, menggantikan yang paling dekat dengan apa yang hilang. So dari patient dia tulang sendiri lah. Daripada tulang sendiri. Dah kena kanser lidah kena buang. Okay, so kita boleh ganti dengan kulit tangan, ganti dengan kulit paha pun boleh. So sekarang ni kita dah pergi kepada kita panggil restoration atau reconstruction. Reconstruction, kita nak buat pulih seperti mana yang hampir dengan normal. Betul. Walaupun tak normal tapi masih boleh berfungsi. Boleh berfungsi dengan baik. Boleh minum, tak ada terkeluar air, boleh bercakap dengan baik, masih boleh faham cakap walaupun ada terganggu sikit, masih boleh. Compare dengan zaman dulu, itu memang cut sajalah dulu. Sekarang standard dia kita nak kembali kepada
normal. Maksudnya bukan saja rawat, tapi kita juga nak bantu patient bangkit selepas rawat tu lah. Tapi yang paling penting adalah cegah. Cegah, betul. Cegah yang jauhkan risiko. Kalau boleh tak nak rawat. Kita terus cegah dulu daripada kita. Baiklah doktor, kalau doktor boleh ceritakan pada panel kita tadi, apa fungsi dan tanggungjawab sosial diri masyarakat, agensi-agensi lain daripada Kementerian Kesihatan lah bagi kita untuk mengenai kesedaran kanser mulut dalam masyarakat kita. Jadi untuk agensi-agensi seperti PKM dan mana-mana seperti education punya agensi, semua kita kena create awareness lah, kesedaran pada masyarakat kita dan pentingnya mencegah supaya terdapat terjadinya kanser mulut ini. Cegah sangat mudah. Kita bukan perlu beli mesin-mesin yang besar, yang mahal. Kita perlu cegah daripada segi menjauhkan diri daripada risiko berbahaya. Kita dah letakkan depan rokok, e-cigarette, daun sirih, daun pinang, ni semua risiko-risiko yang berbahaya. Yang mudah sebenarnya kalau kita nak elakkan. Kalau berhenti daripada risiko-risiko berbahaya ni, memang akan banyak kurang risiko. Macam betul juga bagi analogi macam kita naik motor kan, pakai helmet, buka lampu waktu malam, betul nak kurangkan risiko daripada accident, orang langgar ke, kita jatuh, kepala patah, pecah. Pakai helmet ke tak pakai helmet. Macam tu juga ini risiko-risiko berbahaya ni semua buangkan, jauhkan. Betul. Sangat saya sokong lah. Jadi kita kena wujudkan kesedaran. Sekarang ni macam-macam media sosial banyak, so boleh apa-apa platform boleh kita berikan kesedaran. Itulah, kalau ada influencer kita nak tengok ke. Kita sambil jadi model yang baik lah kepada masyarakat. Sedangkan benda baik, jangan promote merokok pula. Online dan offline lah. Betul. Online platform yang TikTok tadi influencer. Offline tu kita kena turun padang lah. Kita sama-sama pergi ke masjid-masjid. Bukan Kementerian Kesihatan sajalah. Kita nak masyarakat ahli-ahli masjid tu kan. Betul. Jadi kita dah hampir ke soalan akhir dari hari ni kan. Kalau kita tengok sangat singkat tapi padat kita cuba kongsi sebanyak mungkin dengan masyarakat kita hari ni. Jadi bagi doktor lah, apa harapan doktor lah tentang trend peningkatan kanser mulut ni? Sudah pastilah harapan kita untuk trend ini ada penurunan. Especially di Malaysia, dan kita harap supaya tadilah yang paling penting risiko-risiko yang berbahaya ni kita jauhkan, kita kurangkan dan jauhkan, dan kita beri kesedaran kepada ahli keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita. Kita tak maulah warga kesihatan sendiri yang mengamalkan risiko-risiko berbahaya ni. Kita perlu menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada masyarakat sekeliling kita lah. Walk the talk. Penting betul ni. Jangan sekadar dengar aja ni. Ini yang memberi kesihatan pergigian pun melaksanakan, mengamalkan risiko berbahaya ni macam mana pula masyarakat yang lihat ni. Jadi kita sendiri kena bermula daripada diri sendiri untuk tinggalkan e-cigarette yang kononnya lebih baik ni, ataupun rokok. Bermula daripada diri. Walk the talk. Sangat penting poin ni. Baiklah, terima kasih banyak kepada Dr. Anas. Dan kalau saya lihat daripada skrin saya sendiri, dah banyak soalan masuk hari ni kan. Ramai berminat nak tanya pada doktor hari ni. Jadi doktor, kita soalan pertama daripada Bushra Akila. Assalamualaikum morning. Ada kenalan saya komplain dekat saya, ulcer dia macam tak sembuh. Patut ke saya suruh dia pergi ke klinik doktor? Yes, betul. Jadi ulcer yang tak sembuh, especially dah sudah lebih 2 minggu, memang perlu pergi ke klinik untuk kita dapatkan sampel dan ketahui apakah ulcer itu, sama ada ulcer yang biasa ataupun yang berbahaya. Jadi saya memang sarankan untuk pergi berjumpa dengan doktor gigi lah.
untuk kita tahu apa punca. Saya juga tanya doktor, macam mana boleh ke konsisten tips bagaimana saya nak menasihati kawan saya yang merokok? Kita tahu merokok waktu penyumbang utama kan? Ya, okey, itu memang bila kita kata nak nasihat ni kita tak boleh give up. Okey, kita teruskan nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali, teruskan nasihat. And then kita boleh memberikan informasi seperti keburukan merokok ini. Yes. Okay. Sebab merokok bukan saja harmful sendiri insan, tapi juga pada masyarakat secondary smoking. Okay. Jadi satu tadi teruskan nasihat, jangan give up, and then bagi informasi tentang bahaya merokok. Betul. Macam ni lah. Anda sayang diri anda, tentu anda kena sayang kawan-kawan anda. Kalau boleh, sarankan dia pergi jumpa doktor, sebab kita pun dekat kesihatan, dekat klinik kesihatan ada klinik berhenti merokok. Boleh cuba sana. Tapi kalau sarankan dia alternatif e-cigarettes, saya rasa tak bagus. Jangan. Maksudnya kalau ada masalah, alternatif yang salah. Bukan cakap vaping tu lebih baik. Tidak, maksudnya yang merokok, vaping, cigarette semua kita perlu elakkan. Jadinya kalau anda ada masalah ataupun rasa susah dah cuba tapi asyik nak merokok balik, datang ke klinik kesihatan. Kita ada klinik berhenti merokok untuk membantu anda. Kita ada ubat-ubat yang boleh bantu untuk kurangkan rasa ingin merokok. Jadi jangan takut, datang je saja ke klinik kesihatan. Kita akan cuba bantu sebaik yang mungkin. Baiklah, soalan seterusnya daripada Ika Saharudin. Assalam doktor. Setiap hari nak kena cek ke tanda tu ke seminggu sekali macam tu sahaja? Okay, kalau untuk self-mouth examination yang 6 step tadi tu, boleh buat 3 bulan sekali, okay? Ataupun 6 bulan sekali, ataupun paling kurang jumpa dentist setahun, 6 bulan sekali lah. Tak perlu buat lah setiap hari. Nanti jadi depression tak ada. Nanti anxiety pula hari-hari apa cancer ke apa cancer ke. Ya. Maksudnya sekali perlu cek, janganlah dah tunggu 3 tahun nak cek kan. 3 bulan, 6 bulan. Betul. Dah cek kan. Baiklah, seterusnya ada soalan daripada Farah Maisara. Pada pandangan doktor, kenapa kanser mulut selalu dikenal pasti pada peringkat yang lewat? Adakah sebabnya tak sakit waktu awal tu? Ya, betul. Sebab advanced stage, sebab memang kanser pada asalnya, ulcer ataupun luka yang berbahaya kanser ini memang pada awalnya memang tak sakit. That's why self-examination tadi lah. Selalu 3 bulan sekali kena check, ataupun kan gosok gigi pun lihat-lihat begitu untuk check sama ada perubahan tak di kawasan mulut seperti warna yang berbeza, ketulan, bentuk, ada rasa lain, selalu tak ada tiba-tiba rasa tiba-tiba macam nampak ada ketulan, ada nampak luka. Okay, so ini yang perlu dicegah lah. Kalau boleh pergi check. Pergi periksa di klinik pergigian. Soalan dia berkesambungan dengan soalan seterusnya daripada Mardia Abida. Dia tanya, yelah kita nak check tu macam mana, boleh ke doktor tunjuk sikit lah macam mana saya nak periksa mulut sendiri, susah tak? Tak boleh lah, macam mana nak check dekat sini kan. Jadi jadi apa yang buat bahagian dibilas, check bahagian bawah, lepas tu check bahagian pipi dalam, kanan kiri, lepas tu tengok lidah, keluarkan lidah, tengok kanan kiri, okay, and then boleh juga tengok dari langit sana. Mudah je, tapi penting depan cermin lah doktor. Depan cermin lah. Jangan shock sendiri. And then 6 bulan kalau setahun sekali boleh jumpa doktor gigi lah. Tolong checkkan kalau kalau tak ada kesihatan mulut macam-macam kalau berjadi kalau kita tak jaga kebersihan juga kan. Bukan saja kanser mulut, banyak perkara lain. Jadi ingat hari jadi, ingat doktor gigi ya kan para penonton. Dan kita dah sampai ke soalan terakhir hari ni daripada Nadrah Omar. Salam doktor, nak tanya, vape boleh menyebabkan kanser mulut ke? Macam kita bincang tadi kan doktor. Vape sekarang ni, kajian yang sekarang ni hanya dapati bahawa vape mampu untuk merosakkan DNA strand. Jadi macam kita beritahu di awal tadi,
bahawa kanser start bila ada DNA ataupun kod genetik kita cacat, terganggu ataupun rosak, menyebabkan sel tu berkembang, bercambah secara tidak normal. Jadi sekarang e-cigarette mampu menyebabkan DNA damage ataupun kerosakan kepada DNA. Tapi of course lah, sel kita ataupun tubuh badan kita ni ada banyak sistem. Betul. Jadi bila dia kesan sel tu rosak ataupun DNA tadi damage, dia ada sistem untuk mematikan sel tu. Kita bertindak balas lah, kita melawan. Jadi tapi kita tak maulah Sembah. membeli apa nama kita panggil first step towards cancer tu, kita tak nak ada juga. Jangan trigger lah faktor-faktor ni supaya walaupun badan kita ada fungsi untuk bertindak balas, tapi kita tetap kena jaga kesihatan, jaga badan kita kan. Baiklah dok, kita dah sampai ke peringkat akhir. Masa kita nak tutup dah, masa kita hari ni punya talk. Jadi kita rasa banyak yang doktor kongsikan kepada kita bagaimana cara-cara nak kena pasti, apa maksud kanser mulut, cara cegah. Dan diharapkan masyarakat kita hari ni ambil kesempatan ni untuk menjadarkan diri, ahli keluarga, rakan-rakan dan cegah kanser mulut. Jangan takut, jangan segan, terus datang ke doktor gigi kalau anda ada apa-apa permasalahan. Dan diharapkan kita harap tren peningkatan ni, tak ada peningkatan dah, kita penurunan pula. Kita jangan datang bila ada masalah, kita datang setiap tahun untuk kita elakkan masalah. Betul kan doktor? Betul. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ahmad Anas hari ini kerana kesudian berkongsi masa kepada kita untuk ber-share dengan pengalaman ilmu-ilmu doktor kepada pesakit kita. Jadi saya tutup majlis hari ini, kita jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum.